Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Surat Media bersama aku Kai. Macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan Selangor dan JDT hanya mampu seri je dalam match ketiga grouping ASEAN Club Championship ataupun Shopee Cup. Tapi seri tak apalah, sebab seri dekat away at least dapat 1 point. Selangor dekat Group A bertemu dengan wakil daripada Filipina, Dynamic Herb Cebu. Cebu ni bukan calon-calon tim layak ke Shopee Cup ni lepas jadi juara Philippine Football League Final Series 2024-2025. Diorang pula dalam momentum kemenangan sekarang ni, menang 5 match Liga sebelum bertemu dengan Selangor. Tapi dekat dalam Group A Shopee Cup ni, Cebu consider tim lubuk lah sebab belum mencatatkan sebarang kemenangan lepas 2 match. Lawan Selangor pun just seri je. Selangor pula baru je lepas kecundang dekat semi-final Piala FA. Dekat ACL 2 sekadar pelengkap jadual. Dalam Liga Super duduk dekat pertengahan Liga. Sekarang ni je lah baru nak naik sikit ke top 4. Harap dekat Shopee Cup ni lah nak pergi jauh sikit. Lepas habis match lawan Cebu, Selangor kena hadap Penang pula untuk kempen Liga Super. Lepas tu jumpa Lion City Sailors untuk match ACL 2. Mungkin jadual yang padat ni membuatkan Christopher Gamel buat rotation player. Krigo Moraes, Quantin Cheng tak diturunkan dalam first 11. Harapkan William Lira nak merobek Cebu yang main parking bus. Lepas Cebu berjaya leading sebiji pada minit ke-47, diorang terus main ultra parking bus. Selangor control ball possession 68%, rembat 24 kali, 6 on target. Akhirnya Selangor berjaya menyamakan kedudukan hasil rembatan daripada PJ Ultra dicuri ayam oleh William Lira. Hampir tak function sepanjang match, tiba-tiba rating William Lira ni naik lepas dia skor sebiji. At least William Lira ni skor gol lah. Seorang lagi striker yang level tak function, Jairo dekat JDT. Dia memang tak skor gol langsung dalam match JDT bertemu dengan wakil Cambodia, Sverieng. JDT terpaksa harapkan 2 kepala defender untuk jadikan gol penyamaan di saat akhir. Match ni sepatutnya jadi match training je untuk JDT, tapi bertukar struggle lah bila JDT turunkan squad B. Samalah buat pertukaran dalam first 11, buat squad rotation. Syamiz Safari, Hong Wan yang tersisih disebabkan injury dah kembali dalam tim. Musa Sidibe, Sumare diturunkan dekat flank. Tak macam Cebu bertemu Selangor main parking bus. Sverieng kotakan janji nak main open dan menyerang bila bertemu dengan JDT. Attack demi attack, akhirnya Sverieng berjaya skor 2 gol di first half. Gol pertama rembat daripada luar kotak penalti. Second gol badak dijatuhkan dan Sverieng counter attack. Nyaris-nyaris je JDT nak kalah dalam match ni. Nasib baik 2 gol penyamaan tu berjaya dijaringkan di saat akhir. Sverieng ni bukan tim biasa-biasa. Diorang layak ke Shopee Cup lepas jadi juara Liga Cambodia pada musim lepas. Pada musim lepas juga diorang layak sampai ke final AFC Challenge League. Tapi agak-agak lah, takkanlah skuad 14.8 juta boleh struggle lawan dengan skuad bernilai 2.79 juta. Sverieng hantar 2 import Brazil je nak kucak-kacirkan pertahanan JDT. Christian dan Patrick, harga diorang ni pun murmur. Mana-mana kelab Liga Super yang memerlukan flanker yang kaki dribble boleh trial diorang ni. Lepas 3 match, Selangor berada di kedudukan kedua Grup A dengan 5 point. JDT masih mendahului Grup B dengan 7 point. So itu setakat 3 match grouping Shopee Cup. Jauh lagi perjalanan Selangor dengan JDT ni. Itu saja, kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.